Tuan Yang Dipertua, sebagai tanda dan bukti kerajaan amat prihatin tentang kesejahteraan rakyat, maka penjimatan 27 bilion ringgit daripada subsidi minyak akan disalurkan seperti berikut. Pertama, untuk memastikan lebih ramai rakyat mampu untuk memiliki rumah sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi membina lebih banyak rumah kos rendah dan sederhana. Dengan peruntukan tambahan ini, sebanyak 6,500 unit rumah akan dibina oleh syarikat perumahan negara Berhad. Sebanyak 4,000 unit rumah akan dibina di bawah program perumahan rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan 15,000 unit PPRT yang bernilai antara 30,000 hingga 35,000 ringgit sebuah untuk Semenanjung, dan di antara 35,000 ringgit hingga 40,000 ringgit untuk Sabah dan Sarawak. Rumah ini akan dibina di bawah program perumahan rakyat termiskin di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Dianggarkan secara purrata sebanyak 100 buah PPRT akan dibina di setiap daerah di seluruh negara. Tuan Yang Dipertua, program amal jariah yang dikendalikan oleh Prokas Anak Syarikat Menteri Kewangan diperbadankan adalah bertujuan membaik pulih rumah usang rakyat miskin Tegar supaya mereka dapat menikmati rumah yang selesa dan selamat didiami. Program yang mula dilancarkan pada awal tahun ini telah berjaya membaik pulih 7,000 unit rumah yang dianggar melibatkan peruntukan sebanyak 40 juta ringgit. Pada tahun 2009, Prokas akan membaiki 15,000 unit rumah, sementara Khazanah Nasional akan menyelaraskan usaha-usaha syarikat GLC untuk melaksanakan program sejahtera yang melibatkan pembaikan 5,000 buah rumah. Selain itu, untuk memudahkan golongan berpendapatan rendah yang tidak mempunyai pendapatan tetap mendapatkan pinjaman perumahan, kerajaan telah menyediakan skim jaminan kredit perumahan bagi pinjaman perolehan rumah hingga RM100,000. Semenjak dilancarkan, sebanyak 800 peminjam termasuk peniaga kecil, petani dan nelayan telah diluluskan pinjaman berjumlah 35 juta ringgit. Kedua, bagi mengiktiraf peranan anggota keselamatan dan menjaga kebajikan mereka, sebanyak 500 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf membaik pulih dan menyelenggara balai dan kuartus polis serta kem dan kuartus tentera, iaitu 250 juta ringgit untuk polis dan 250 juta ringgit untuk tentera. Projek ini akan dilaksanakan dengan segera kerana pada pandangan kerajaan, kebajikan anggota pasukan keselamatan wajib sentiasa didahulukan. Tuan Yang Dipertua, ketiga, sebanyak 600 juta ringgit diperuntukkan bagi projek-projek kecil di bawah program penyelenggaraan infrastruktur awam. Sebanyak 600 juta ringgit diperuntukkan bagi projek-projek kecil di bawah program penyelenggaraan infrastruktur awam PIA dan projek infrastruktur asas PIAS. Contohnya menyenggara jalan kampung, membina balai raya dan jambatan. Peruntukan ini akan dapat membantu kontraktor kecil bagi menyelesaikan masalah kekurangan projek pembinaan. Selain itu, ia dapat memberikan prasarana yang lebih sempurna kepada rakyat khasnya di luar bandar. Keempat, sebanyak 500 juta ringgit diperuntukkan bagi menyenggara dan membaik pulih kemudahan awam antara sekolah, hospital dan jalan raya. Kelima, sebanyak 500 juta ringgit akan diperuntukkan untuk membina menaik taraf jalan-jalan di luar bandar, jalan-jalan kampung dan jalan-jalan pertanian termasuk di Sabah dan Sarawak. Sekali lagi, ini melambangkan keprihatinan kerajaan bagi mengembangkan sektor binaan yang mempunyai kesan gandaian tinggi selain memastikan budaya penyelenggaraan dijadikan amalan. Pada ketika yang sama, kebajikan rakyat dalam pendidikan, perubatan dan perhubungan dapat diperbaiki. Keenam,
untuk merangsangkan lagi pendidikan negara dan mengambil kira kehendak semua kaum, akan memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit pada 4 kumpulan sekolah. 50 juta ringgit untuk sekolah agama bantuan kerajaan, 50 juta ringgit untuk mission schools, 50 juta ringgit untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, dan 50 juta ringgit untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ketujuh, sebanyak 300 juta ringgit diperuntukkan bagi menubuhkan dana untuk melaksanakan program latihan kemahiran yang ditumpukan ke arah memenuhi keperluan majikan dan industri, terutamanya di koridor-koridor pembangunan. Agihan dana ini akan diselaraskan dengan pihak berkuasa koridor pertumbuhan, pusat pembangunan kemahiran negeri dan lain-lain organisasi yang berkaitan. Sektor yang akan diberi tumpuan untuk latihan tersebut ada sektor pelancongan, kesihatan, pembinaan dan bisnes proses outsourcing.